Kawan-kawan, nak dengar lagi tak? Nak. Cerita ni pasal hari pertama kita orang puasa. Kak Ros, sarapan tak ada ke? Hai, hari ni kan puasa. Mana ada sarapan? Habis tu, tak boleh makan ke? Yelah, kenalah tunggu waktu berbuka. Tak apalah, kita pergi main dululah. Jangan main kat tengah panas tau. Tahulah Kak, ingat kita orang ni budak kecil ke? Macam-macam. Sebab kamulah kita kalah. Mana ada? Kamulah bersangat. Kita menang. Penatnya. Hauslah pula. Sebab korang menang, mari saya belanja korang minum. Baik, bos. Kamu berdua kan? Puasa? Puasa. Alah, tak apa. Orang tak tahu. Betul. Tak boleh. Lu punya Tuhan tahu. Nanti ya, lu punya Tuhan malah. Mana boleh main-main. Banyak betul. Betul. Lu kena puasa sampai habis. Yelah. Meme betul. Kita semua baliklah. Jangan lupa, besok main lagi. Okey. Bye-bye. Jom, Meme. Kesian Aju kan? Kak Ros, dah boleh makan ke? Belum. Lama lagi. Habis tu Kak, nak buat apa lagi? Dah lapar ni. Haus. Akak ada beli buku baru. Ada atas meja tu. Buku baru? A-awak-E-M yam ayam. Ayam? Wah, sedapnya ayam goreng. Aku cek dulu. Mana Aci? Aci ke India lah. Wah. J-U-S. Jus. Jus oren. Aku punya. Apa tu? Aku nak tengok. Tak boleh. Kita lupa betul lah. Alah, kau dah dapat
Dah tidur dah. Tadi bising. Aman sikit dunia. Lama tau nak tunggu waktu berbuka. Letih sampai tertidur.